Bismillah. Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa maulaya Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati pengurusi surau, PJK Pentadbiran Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Siak dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah anugerah nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk sekali lagi berkumpul pada malam ini bagi meneruskan bacaan kitab Fiqh Ibadat Bab Bersuci dan Salat yang saya terjemahkan daripada kitab Al-Ahammu fi Fiqhi Talibil Ilm. Kita dah masuk pada sunat-sunat wuduk, iaitu muka surat 28. 28 kan? Cuba 3. Sudah. Baca dah tu. 28. Perkara sunat ketika membasuh muka. Lagipun kita punya kuliah ni direkam dan ada di YouTube. Tak? Okey. Jadi masuk muka surat 28, perkara sunat ketika membasuh muka. Yang pertama ialah melafazkan niat seperti nawaitul wudu'a lis-salah. Sahaja aku berwuduk untuk salat. Yang pertama. Di sebelum basuh muka tu kita niat. Niat dalam hati tu wajib. Yang sunatnya ialah melafazkan niat. Faham tak? Ambil air, kita sebut guna mulut, sahaja aku berwuduk untuk sembahyang. Ataupun nawaitu al-wudu' lis-salah. Lepas tu air tu bila kena kat muka dan hati, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu wajib, dalam hati tu. Yang sunat ialah ucapan, lafaz niat yang diungkapkan oleh mulut kita, oleh lidah kita. Boleh? Kemudian kita baca doa yang telah saya tulis tu lah. Cuma tak letak baris. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma
tubayyidu wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma tusawwid wujuha a'daik. Sunat baca doa tu ketika mana nak basuh muka. Maksudnya ialah, ya Allah, cerahkanlah wajahku dengan cahayamu di hari bersinarnya wajah para kekasihmu, dan janganlah engkau suramkan wajahku dengan kegelapan di hari suramnya para musuhmu. Di hari suramnya wajah para musuhmu. Boleh? Tu. Okay, apa hukum baca doa ni? Doa ketika basuh muka, doa ketika basuh telinga, doa ketika basuh tangan, dan seterusnya. Okey, bacaan doa ni berlaku khilaf di kalangan ulama Islam kita. Sebahagian ulama mengatakan hukumnya sunat. Antara lain ialah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali mengatakan sunat. Begitu juga Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Malah Al-Imam Ar-Ramli, Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan wajar untuk diamalkan. Malah mereka juga memilih perkara ni sebagai sunat. Okey, cumanya kalau kita baca kitab Minhajul Talibin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi sebut dalam kitab tu, inna hadhil ad'iyata la asla laha. Sesungguhnya doa-doa ini tidak ada asal baginya. Kata Al-Imam An-Nawawi, doa-doa ini, iaitu doa yang dibaca ketika basuh muka, ketika basuh kepala, ketika basuh kaki, tidak ada asal baginya. Maksud tidak ada asal kat sini bukan tak boleh amal tak. Tidak ada asal pada sihah. Maknanya hadis sahih tak ada. Hadis sahih yang menunjukkan Nabi baca doa ni ketika basuh muka, ketika basuh tangan, yang tu tak ada. Tapi hadis dhaif ada. Dan hadis dhaif tu pula bukan satu, dia banyak jalur. Faham tak? Nak kata Imam Nawawi sendiri, bila hadis dhaif tu banyak jalur, banyak riwayat, maka ia menguatkan antara satu sama lain yang menyebabkan hadis ni boleh diamalkan pada sudut fadailul a'mal. Fadailul a'mal ni mana fadilat. Kita buat untuk dapatkan fadilat sekian. Kita buat untuk dapatkan fadilat sekian. Pada sudut tu tidak ada masalah untuk kita amalkan doa-doa ini. Boleh? Nah. Oh, tu kena tengok balik lah. Taknya sebab apa? Biasanya sebab perawi lah, perawi hadis. Ala kulli hal boleh diamalkan lah. Kita nak situ je. Boleh diamalkan, taklah dianggap sebagai bid'ah ataupun sesat ataupun. Tu yang paling penting lah. Jadi nak beramal boleh hafal, kemudian amalkan. Nak basuh muka, baca. Nak basuh tu, baca. Perkara sunat yang berikutnya, yang kedua ialah memulakan basuhan bahagian atas muka. Bila nak basuh tu, kita start daripada bahagian atas. Ambil air atas dulu, baru turun bawah. Yang comelnya begitu. Tapi kalau kita ambil air start dengan bawah, boleh ke? Start dengan sini, pelik sikit lah. Sah juga kalau kata molek air. Namun yang elok, yang sunnah ialah start daripada arah atas ke bawah. Yang ketiga, ambil air menggunakan kedua-dua tangan. Maksudnya ginilah, ambil air. Jangan satu je. Tak guna dua. Tu yang sunat, yang afdal, yang molek. Yang ketiga ialah yang keempat, meneliti basuhan bukan al-maq ni, al-muq. Sekejap. Al-maq je dah. Al-maq ni dalam bahasa Arab, al-maq. Meneliti basuhan al-maq, iaitu tepi mata sebelah hidung dengan menggunakan jari telunjuk ni lah. Ni al-maq. Jadi masa basuh muka tu, kita genyeh sikit sini lah. Genyeh lebih sikit lah. Guna tangan, guna telunjuk, jari telunjuk. Sebab apa? Sebab itu tempat keluar tarik mata. Jadi bimbang dia tarik mata, dia menghalang air sampai ke kulit. Boleh? Okey. Itu nombor 4. Nombor 5,
meneliti al-lihadh. Itu dalam bahasa Arab tu, iaitu tepi dan hujung mata menggunakan jari telunjuk juga. Ni al-lihadh. Jadi ni al-maq, ni al-lihadh. Bila kita basuh muka, bahagian ni kita tu sikit guna jari telunjuk. Maksudnya kalau guna jari lain boleh juga, tapi kurang sikit pahala gitu. Sebab tu perkara sunat tu jadi banyak. Kalau kita pecah sesa, dia akan jadi terlalu banyak. Sebab ada sunat dalam sunat. Jadi meneliti basuh lebih sikit bahagian ni sunat dah. Basuh guna jari telunjuk tu sunat yang kedua sebenarnya. Boleh. Yang ke-6, mashul udhunain. Sapu kedua telinga bagi meraihkan khilaf ulama yang berpandangan telinga merupakan bahagian daripada muka. Kita basuh muka sekarang ni. Satu. Ambil air. 2. Ambil air. 3. Mana basuh muka, basuh sekali telinga. Pasal apa? Nak raihkan khilaf ulama yang mengatakan telinga ni dia termasuk bawah muka. Dia termasuk anggota muka. Jadi nak raihkan khilaf tu, masa basuh muka kita basuh sekali dia sebab dia muka kan. Faham tak? Walaupun pandangan tu tak kuat lah, tapi nak raihkan khilaf kita basuh sekali. Boleh? Pandangan paling kuat ialah telinga ni anggota yang berasingan. Dia bukan anggota kepala, dia juga bukan anggota muka. Dia satu anggota berasingan, namanya telinga. Tapi ada pandangan ulama kata ianya muka. Sebahagian kata kepala. Atas dasar tu masa basuh muka kita basuh selingan dia. Sikit lagi masa basuh kepala basuh juga selingan dia. Bagi meraihkan khilaf yang mengatakan telinga ialah anggota kepala. Tu barang. Okey. Seterusnya nombor 7. Nombor 7. Italatul ghurrah, iaitu melebihkan basuhan al-ghurrah. Apa al-ghurrah? Iaitu membasuh bahagian yang melebihi batas muka dari segala arah ketika membasuh muka. Jadi kita sebut dah sebelum ni muka ni. Daripada tempat biasa tumbuh rambut sampai hujung dagu. Daripada telinga kiri ke kanan, kuping telinga kiri ke kanan, tu muka. Jadi basuh bahagian muka tu wajib. Tak. Basuh banyak sikit, lebih banyak sikit. Itu sunat. Maknanya masa basuh tu, kita tak ambil sikit, ambil banyak sikit bahagian ni. Bahagian telinga, bahagian bawah ni. Faham tak? Ambil lebih, basuh lebih. Daripada siap keliling ni. Itu hukumnya sunat. Yang keseterusnya ialah ad-dalku wa huwa imrarul yadi 'ala al-udwi, iaitu menggosok anggota wudu. Masa basuh muka tu, kita letak muka kat paip. Air kata molek dah kat muka. Beres sah dah basuhan tu. Tapi comelnya gosok. Gosok dengan tangan gitu. Sunat gosok. Boleh? Yang seterusnya 9, at-takhlilu lil-lihyatil kathah wal 'aridain al-kathifain wa yakunu bi asabi'il yadil yumna min asfala wa bi gharfatin mustaqillah. Okey. Menyelat janggut dan jambang yang tebal menggunakan jari tangan kanan daripada arah bawah dengan air baru. Okey. Janggut sinilah janggutnya. Jambang sini. Kita sebut sebelum ni, anda kata janggut tu nipis. Anda kata jambang tu nipis. Apa nipis? Duduk dalam jarak sembang begini, 1 meter, 1 meter setengah tu, kita nampak dia punya kulit dagu. Kita nampak dia punya kulit rahang ni. Tak? Di balik-balik bulu tu kita nampak kulit dia. Itu nipis. Bila nipis wajib basuh zahir dan batin. Luar wajib basuh. Air tu juga wajib kita serapkan sampai ke akar. Tu kalau nipis. Tak kita bincang sebelum ni. Kalau tebal wajib basuh bahagian luar. Ambil air bahagian luar. Tapi sunat juga kita selat. Ambil air baru selat. Guna tangan kanan daripada arah bawah. Ambil air.
Ambil air, selat. Begitu. Boleh? Ambil air baru, selat daripada arah bawah. Itu sunat lah. Macam saya ni nipis je. Jadi memang kena gonya supaya air itu sampai ke dalam. Seterusnya yang ke-10, at-tathlithu fima madha, melakukan perkara di atas sebanyak 3 kali. Boleh? Mana basuh muka 3 kali lah. Basuh muka 3 kali. Sampai semua perkara yang kita sebut tadi tu, kita buat 3 kali. Contoh, basuh lebih bahagian ni kan. Jadi masa basuh yang pertama tu kita dah, ni dah. Basuh yang kedua pun sama tak? Tepi ni dengan ni. 3 kali berulang setiap perkara yang telah lalu. Basuh lebih bahagian keliling kan. Kali pertama begitu, kali kedua begitu, kali ketiga pun seperti itu. Selesai. 4 kali makruh. 4 kali makruh, 2 kali makruh. Cuma kalau syak 3 ke 4 ambil kalau syak 2 ke 3 ambil 2. Aku basuh muka ni 2 ke 3, ambil 2. Tambah selagi. Faham tak? Dia lebih yang makruh, kurang makruh. Itu kalau yakin. Yakin buat 2, tak nak buat yang ketiga, makruh. Faham tak? Ataupun yakin dah yang keempat, makruh juga. Namun bila kita syak 2 ke 3, ambil 2, tambah selagi. Walaupun selagi yang kita tambah tu pada hakikat di sisi Allah Ta'ala yang keempat. Tapi sebab kita tak tahu, kita ambil yang kedua. Jadilah itu yang ketiga dalam hati kita. Walaupun realiti itu yang keempat. Tetap sunat juga. Sebabkan kita syak. Okey. Masuk perkara sunat yang ketiga lah. Itu as-sunanul lati fi asna'i ghaslil yadain. Sunat-sunat membasuh tangan. Perkara sunat ketika membasuh tangan. Yang pertama, mulakan membasuh tapak tangan jika seseorang itu menuangkan sendiri air ke tangannya. Kita basuh tangan kita. Siapa tolong tuang? Kita sendiri ke tolong tuang? Ataupun pahit yang tolong basuh tangan kita? Tengok. Ada kata kita sendiri tuang. Tak, maka kita dahulukan daripada arah tapak sampai ke siku. Tapak siku. Tapi kalau dibantu oleh orang lain, kawan kita tolong tuang, isteri kita tolong tuang, ataupun pahit, kan? Jadi benda lain atau pahit tu bukan juzuk anggota badan kita. Maka ketika itu sunat kita start daripada siku. Sunat kita mula daripada siku sampai ke jari. Itu di sisi Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah. Baca. Jika dituang air kepadanya atau daripada air paip, maka lebih utama didahulukan basuhan siku. Boleh? Ini pandangan Imam Ramli. Kalau tuang sendiri, start dengan jari. Kalau guna paip, tak siku dulu. Kalau tak ingat tu, ambil hak mudah. Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berpandangan sunat memulakan basuhan jari jemari, tangan dan kaki dalam semua keadaan. Imam Ibn Hajar kata, tak kisahlah mu tuang sendiri ke, bini mu tolong tuang ke, pahit ke, ikut pergi lah. Tak. Bila basuh kaki dan tangan, bila basuh tangan dan kaki, comelnya start daripada arah ni. Arah jari. Dan biasa kita buat daripada arah jari tak? Jadi tak ada masalah lah. Ikut hak mana pun. Boleh. Cuma satu ilmu baru lah. Kita tahu masalah ni ada khilaf. Kemudian dibaca doa ini ketika basuhan tangan kanan. Doa tangan kanan, doa basuh tangan kiri, lain-lain. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalku padaku dengan tangan kananku. Dan masukkanlah aku ke syurga tanpa hisab. Itu masa basuh tangan kanan, kita baca doa tu. Ketika membasuh tangan kiri, dibaca doa ini. Sunatlah. Tak wajib. Allahumma inni a'udzubika. Bukan Allahumma anni. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali
أو من وراء ظهري اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari engkau berikan buku catatan amalku padaku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Kalau kita minta berlindung tak nak bagi buku amalan tu melalui tangan kiri, maksud kita terima tangan kiri. Tak, dan daripada arah belakang. Kalau gini, terima. Daripada arah punggung ni kita terima, na'udzubillah. Kita minta daripada arah depan dan kita terima tu menggunakan tangan kanan. Boleh? Amin ya rabbal alamin. Maknanya kalau kita tak hafal doa-doa ni pun, bila kita belajar ni, masa kita basuh tangan tu, makna tu kita hadirkan dalam hati. Ya Allah, tangan kanan ni aku nak terima buku catatan nanti. Tangan kiri ni tak sayang lah, masuk basuh tangan kiri. Gitu. Supaya wuduk kita tu lebih bermakna lah. Tak, sama-sama teringat ke bawang, teringat ke bola, teringat ke macam-macam benda. Kali ni wuduk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara sunat yang kedua, at-tayammum fayaghsilul yumna thumma al-yusra, memulakan basuhan tangan kanan. Boleh? Basuh tangan kanan dulu sampai selesai, baru tangan kiri. Tu. Comel. Begitulah comelnya. Kemudian menggosok anggota tangan. Macam tak tengok lah. Kita berwuduk dalam kolah Masjid Cengar Lempung tu, masuk tangan, tak keluar balik, beres dah. Rata dah air je. Tapi sunat kita gosok. Boleh? Ataupun paling tidak, bila kita letak dalam kolah, kita gerakkan sikit. 1, 2, 3. Tu, politik je. Kalau malas sangat lah. Tak gerak terus hari tu. Tak gerak. Pergi kerja kena marah dengan abah. Balik rumah kena marah dengan bini. Stres kepala otak jadi masuk dalam kolah tu gitu ya. 1, 2, 3 beres lah insyaAllah. Bolehlah pahala 3 kali tu. Boleh. Tapi hak comelnya kita gosok. Sempat lagu Town Spider tu. Gosok, jangan tak gosok. Siapa boleh nyanyi? Teringat lagu tu kita. Okey, terus. Menyelat dengan cara memasukkan jari tangan kanan ke celah-celah jari tangan kiri. At-tashbik. Atau at-takhlil. Kita menyelat. Menyelat. Cara lagu mana nak selak? Ini ya. Basuh. Kiri pula. Basuh. Ataupun begini. Basuh. Begini ya. Basuh ke kiri. Boleh juga. Tapi ikut gigi lagu mana cara nak buat sesa ke. Banyak masa lapang. Boleh juga. Tapi yang comel selak tadi gini. Ataupun boleh tidak gini. Okey. Dia tak lebih nak bagi lebih yakin air itu betul-betul rata. Sebab tu sunat selak. Kemudian melebihkan basuhan tangan sehingga separuh lengan. Dan yang paling sempurna sehingga ke bahu. Ini dalam bahasa fiqhnya disebut italatut tahjil. Iaitu basuh tangan itu sampai ke sini. Ila nisfil adud, sampai ke separuh lengan atas. Ni lengan bawah, ni lengan atas. Dibasuh air itu sampai ke lengan atas, separuh. Dan lagi comel, tarik sampai ke bahu. Lebih dia tu. Dan dalam hadis, Nabi ada sebut, di akhirat kelak, umat aku akan apa? Ni mafhum hadis lah. Akan terbeza daripada umat yang lain dengan bercahayanya bahagian muka dan tangan serta kaki. Sebab lebihan tadi, sebab kita basuh lebih. Faham tak? Muka kita basuh lebih sikit bahagian tepi ni. Tangan kita basuh sampai ke separuh ni. Separuh aduk.
lengan atas ataupun sampai ke atas lagi. Ada fadilat dalam hadis. Ini semua ni ada dalil-dalil yang disebut dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Cuma style kitab ni, kitab Habib Hasan ni, dia tak bawa dalil. Dia bawa masalah-masalah saja. Kalau bawa dalil jadi tebal sangat kita. Kalau nak rujuk dalil, kitab yang mudah yang berada di pasaran, Al-Fiqhul Manhaji. Mesti dengar kan? Fiqh Manhaji. Dan diterjemuh pun ada 8 jilid. Atau boleh baca ada dalil-dalil. Kenapa buat gini, kenapa buat begitu. Tak mudah lah. Seterusnya, yang ke berapa tu? Yang ke-6. Menggerakkan cincin. Jika air tidak sampai ke bawah cincin, melainkan dengan gerakan cincin. Semula. Menggerakkan cincin. Sunat gerakkan cincin. Kita pakai cincin, masa kita berwuduk basuh tangan tu sunat kita gerakkan. Bila sunat tu? Bila air dah boleh sampai ke bawah cincin tanpa perlu digerakkan. Kita pakai cincin. Bawah cincin tu adalah bahagian tangan kita tu. Tak. Kalau kita tak gerakkan cincin pun air dah sampai. Maka sunat gerakkan cincin. Tak wajib. Sebab tanpa menggerakkan cincin air dah sampai. Tapi andai kata ketat tu lain macam. Kalau tak gerakkan air tak sampai di bawahnya. Maka ketika itu menggerakkan cincin hukumnya wajib. Faham tak? Menggerakkan cincin hukumnya wajib. Sebab nak bagi rata air. Sebab itu disebut oleh Maulana Syekh Hafizahullah, jika air tidak sampai ke bawah cincin melainkan dengan gerakan cincin, maka hukum menggerakkan cincin menjadi wajib. Kita cari cincin seputung. Sebentuk tak bagi sebentuk cincin. Nabi pakai cincin. Saya pun syarah buat cincin ni banyak dah. Tak sampai lagi kat tangan. Aduh lah, kena pergi cari ni. Kemudian nombor 7, al-muwalah, berturut-turut antara basuhan muka dan tangan. Kita dah sebut belum dhabit berturut-turut? Batasan berturut-turut, maksud berturut-turut. Jadi sunat berturut-turut. Lepas basuh muka, terus basuh tangan. Apa maksud berturut-turut? Maksudnya lah, masa kita basuh tangan, muka kita masih basuh. Dapat pahala berturut-turut. Dan kita ambil iktibar juga suasana. Suasana waktu tu tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Badan kita sendiri tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Angin tak terlalu kuat, tak terlalu perlahan. Jadi dalam situasi sederhana dalam 3 perkara tadi tu, lepas basuh muka, kita basuh tangan. Masa basuh tangan tu muka masih basah. Dapatlah pahala berturut-turut. Faham tak? Okey, contohlah dia demam. Contohlah. Demam panas. Jadi bila demam panas ni terlalu panas. Kena air je, lepas basuh muka kering selalu dah. Lepas basuh muka tu kering. Sebab kes panas badan. Dia pun basuh tangan. Okay, masa dia basuh tangan tu dapat tak pahala berturut-turut? Dapat. Tetap dapat. Sebab apa? Sebab kita ambil iktibar. Andai kata kamu sihat molek, tak panas badan, tak demam. Masa kamu basuh tangan tu, muka basah ke tak? Basah lagi biasanya. Lepas tu ni hilang kering, kes demam. Kita sebut kekal dapat pahala berturut-turut. Begitu kalau angin kuat. Lepas basuh muka kering selalu dah. Kes angin kuat. Kalau angin tak kuat, kering nak muka? Belum. Maka tetap dapat pahala berturut-turut masa kita basuh tangan. Boleh? Nah. Kemudian yang keseterusnya ialah melakukan perkara di atas sebanyak 3 kali. Maksudnya, kita ambil contoh apa? Selat. Jadi setiap kali basuh tangan, sekali selat. Basuh kali kedua, selat. Basuh kali ketiga, selat. Begitu juga, gerakkan cincin ada kan? Kali pertama, gerak. Kali kedua, gerak. Kali ketiga, gerakkan juga. Boleh? Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, sunat-sunat menyapu kepala. Sunat-sunat yang dituntut ketika kita sapu kepala. Menyapu seluruh kepala, menyapu seluruh bahagian kepala. Tu sunat dia. Menyapu seluruh bahagian kepala. Ni rambut saya. Kepala lah. Kita ambil air,
Ataupun ikut pergi ke mana pun. Yang penting seluruh kepala. Nak sah sekadar sikit daripada juzuk rambut kan. Walaupun tak sampai 3 selai, ambil selai. Mana boleh ada sah dah wuduk tu. Basuhan kepala tu. Tapi yang comel satu kepala. Dan buat lagu mana ikutlah. Tapi yang comel lagi ialah yang disebut oleh Maulana Syekh. Sunat meletakkan kedua ibu jari di pelipis. Ni pelipis. Mana pelipis? Ibu jari mana? Ni ibu jari. Ni pelipis dah. Bahagian sini. Dan mempertemukan kedua jari telunjuk gini. Memulai dari mengusap dari bahagian kepala depan hingga bahagian kepala belakang. Gini ya. Ambil air. Gitu lah. Boleh? Okey. Kemudian dikembalikan. Tinggal ni. Kemudian dikembalikan ke depan tak? Tinggal. Tambah. Kemudian dikembalikan, tak apa. Kemudian kembalikan ke depan jika rambutnya terbolak-balik. Mana rambut dia tu, kita bawa ke belakang, lagi belakang. Kita bawa ke sini, lagi depan. Kalau jenis rambut begitu, saya dia kan. Maka masa basuh tu, sekali, tu. Ambil air kedua, air baru. 2. Ambil air lain. 3. Itu. Dia pergi balik tu 1. Pergi balik 2, pergi balik 3. Tu kalau rambutnya terbolak-balik, berbolak-balik. Apa nama orang panggil bahasa Arab? Yang qalib. Dia faham tak? Tu. Jika rambutnya sangat pendek, botak cing. Atau terlalu panjang seperti rambut wanita, tidak perlu dikembalikan ke depan lagi. Tidak perlu dikembalikan ke depan lagi. Kalau terlalu pendek, sekali je lagi ni. 1, ambil air baru. 2, ambil air baru. 3. Begitu kalau terlalu panjang, perempuan. Bayang kalau perempuan pergi belakang, lipat pula. Kena muka rambut dia. Sekali, lepas pula. Habis wuduk, merahnya. Kena libas kan? Rambut sendiri. Ada perempuan tak payahlah. Begitu juga orang yang rambutnya sangat pendek. Ketika mengusap rambut tu, sunat berdoa, Allahumma ni bagi bawah ni. Allahumma ghishini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala an-nar. Semula. Allahumma ghishini. Artinya bagi bawah. Allahumma ghishini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli 'arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala an-nar. Ya Allah, penuhilah aku dengan rahmat-Mu. Turunkanlah barakah-Mu kepadaku. Teduhkanlah aku di bawah bayang-bayang arasy-Mu. Di hari tidak ada tempat berteduh kecuali teduhan-Mu. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka. Maksud haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka bukan maksudnya kita redha tempat lain masuk api neraka. Yang penting rambut dan kulit je. Minta berlindung daripada api neraka. Yang lain namun nak humbai neraka ikut pergi. Bukan gitu. Nah, mana semualah. Semua. Betul tak? Nah. Okay, kemudian sunat yang berikutnya ialah menyapu telinga. Bagi meraihkan pandangan yang kedua, menyapu telinga. Bagi meraihkan pandangan ulama yang menyatakan ataupun mengatakan telinga ialah bahagian daripada kepala. Maksudnya masa kita basuh kepala tu, sapu kepala, kita pergi telinga sekali. 1. Basuh kepala. 2. Sebab apa? Sebab ada pandangan yang mengatakan telinga ialah kepala. Jadi sekarang basuh kepala kan? Basuh sekali. Ni. Kepala tu.
Macam tak dirak masa basuh muka. Tak, sunat basuh telinga sebab apa? Telinga termasuk bawah muka. Sunat lah, dia tak wajib sebab pandangan yang kuatnya ialah telinga anggota yang berasingan. Bukan muka, bukan juga kepala anggota yang berasingan langsung. Kemudian yang keempat, yang ketiga, sunat yang ketiga ialah berturut-turut antara basuhan tangan dan sapuan kepala. Berturut-turut antara basuhan tangan dan sapuan kepala. Lepas kita basuh tangan tadi, kita terus sapu kepala. Apa topik batasan dia macam tadi lah. Masa awak sapu kepala tu, tangan awak masih basah. Masa awak sapu kepala, tangan awak masih basah dengan mengambil kira suasana yang sederhana, kepanasan badan yang sederhana, haba badan yang sederhana, kemudian angin yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Sederhanalah maksudnya. Kemudian melakukan perkara di atas sebanyak 3 kali, itu perkara sunat yang keempat. Seterusnya sunat selepas menyapu kepala. Ada 5 minit insya-Allah, 5-10 minit. Sunat-sunat yang dituntut selepas menyapu kepala. Lepas sapu kepala, menyapu telinga dan sunat berdoa. Sunat kita sapu telinga. Sunat sapu telinga lepas sapu kepala. Sambil-sambil baca doa tu lah. Allahumma ij'alni minal ladzina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrari wa a'udzu bika minan nari wa su'id dar. Allahumma ij'alni minal ladzina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrari wa a'udzu bika minan nar wa su'id dar. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong dari golongan yang mahu mendengar ucapan. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dengar nasihat, kemudian mengikuti yang terbaik. Dengar hak tu, dengar hak ni, tapi kita pilih yang terbaik. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mengikuti yang terbaik daripada nasihat-nasihat, daripada ucapan-ucapan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dapat mendengar pemanggil syurga di sana bersama golongan yang baik. Ma'al abrar, dan aku berlindung padamu dari api neraka dan kejelekan tempat tinggal. Yang pertama. Perkara sunat yang kedua, wa yamsahuhuma tis'a marrat. Tengok, menyapu telinga sehingga 9 kali. 9 kali sapu telinga. Sunat 9 kali. Kalau capu yang muka tadi, 3 dah situ. 9, 10, 12. Capu kepala tadi, 3, 15. Sapu telinga. Tapi ni 9 ni masa kita sapu telinga tu sendiri lah. Ada 9 kali. Tapi 9 tu tengok lagu mana jadi 9. 3 kali pertama dengan menjalankan kedua jari telunjuk di sela-sela. Ataupun di sela-sela. Sela ke sela ni? Ikan sela kan ikan sela panggil. Semula 3 kali pertama dengan menjalankan kedua jari telunjuk di sela-sela ni, bahagian lubang-lubang tu lah, lekuk-lekuk yang telinga tu, di sela-sela kedua telinga, dan kedua ibu jari dijalankan, iaitu disapukan pada bahagian belakang telinga. Itu 3 yang pertama. Ambil air ini lah. Jadi hak ni kita musing dalam ni kan, ibu jari, jari telunjuk. Yang ni belakang. Jadi ambil air baru 1, ambil air baru 2, ambil air baru 3 situ. 3 lah. Lepas tu mana lagi 6. 3 kali berikutnya dengan memasukkan hujung kedua jari telunjuk ke lubang telinga. Tu. Ambil air baru gini. 6 dah. Itu yang jadi 6 tu.
Boleh ambil jari, ambil air baru guna jari telunjuk masuk dalam. Okey. Kemudian yang terakhir, 3 yang terakhir. Dan 3 kali terakhir untuk memastikan ratanya sapuan, iaitu dengan mengusapkan telapak tangan ke telinga. Semua usapan ini menggunakan air yang baru. Okey, 3 yang berikutnya ialah ambil air. Jadi 9 kali. Boleh? Dan setiap kali itu guna air baru. Guna air baru. Kita celup air baru lah. Okey. Itu yang comelnya, gitulah. Tak comelnya, tak buat terus sebab sunat. Tinggal terus telinga. Boleh juga ambil tak, rugi ya. Kalau tidak pun buat 3 kali. Macam biasa kita buat, ambil air sekali, 2, 3, beres ha. Tapi yang comel lagi buat sampai 9 kali basuhan. Kemudian yang kedua, yang ketiga dah, menyapu tengkok. Menyapu tengkok ni khilaf. Menyapu tengkok ni khilaf, tengok. Pandangan ini dipegang oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baghawi dan Imam Ar-Rafi'i. Sunat sapu tengkok di sisi sebahagian ulama. Lepas kita basuh benda ni, kepala ambil air susu tengkok. Susu tengkok. Sunat. Wa yusannu bil ladil yumna, dan sunat disunatkan menggunakan tangan kanan dan membaca doa ini. Allahumma fukka raqabati, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasili wal aghlal. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, bebaskanlah diriku dari api neraka, dan aku berlindung padamu dari rantai dan belenggu neraka. Nah. Tadi kita tengok sikit sapu tengkok tadi ya. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata inna mashar raqabah bid'ah wa inna hadithahu mawdu'. Imam An-Nawawi menyebut menyapu tengkok ni bid'ah. Dan hadis yang sabit menunjukkan Nabi sapu tengkok itu mawdu', hadis palsu. Itu di sisi Imam An-Nawawi. Begitu juga di sisi Imam Ibn Qayyim. Beliau mengatakan lam yasihha anhu fi mashar raqabah hadithun battah. Mana tidak ada langsung hadis yang menunjukkan Nabi sapu tengkok. Boleh? Tapi Al-Imam Al-Shawkani rahimahullah, bila mengomentari pandangan Imam An-Nawawi dan juga pandangan Imam Ibn Qayyim, beliau sebut walaupun menyapu tengkok ni tidak ada dalil hadis yang sahih, hatta hadis hasan pun tidak ada. Namun wujudnya hadis itu sendiri, walaupun hadis itu tak sampai ke peringkat sahih, tak sampai ke peringkat hasan, walaupun lemah, sebabkan hadis itu ada, maka sedikit sebanyak dia memberi makna boleh buat. Itu menurut Al-Imamu Asy-Syawkani rahimahullah. Sebab itu disebut wa hadza musallamu walakin la tushtaratu as-sihha fi kulli ma yasluhu lil hujjiyyah wa al-hasana mimma yasluhu lil hujjiyyah wa kadzalika al-ahadits allati kullu haditsin fiha dha'if wa kathurat turuquhu yujibu lahal quwwah fa takunu min qism al-hasan li ghairihi. Kesimpulannya ialah di sisi Al-Imam Asy-Syawkani rahimahullah, sekalipun hadis tu lemah masih boleh diamalkan, sekalipun hadis tu tidak sampai ke peringkat hasan ataupun sahih, tapi sekurang-kurangnya wahya wa illam tablugh darajat al-ihtijaj biha faqad afadat anna dhalika asla. Sekurang-kurangnya bila perkara itu disebut oleh ulama-ulama hadis, menunjukkan perkara itu ada, walaupun tak sahih, walaupun tidak hasan. Jadi boleh buat tak? Boleh. Betullah sebahagian ulama besar seperti Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baghawi, Imam Ar-Rafi'i mengatakan sunat. Jadi masing-masinglah nak buat pun boleh,
Tak buat pun tidak ada masalah. Tu dia. Nak baca ke nak berhenti lah? Buka soalan lah. Sunat lafaz. Kalau kita tak tahu Al-Quran, apa pun tawaf, betul. Dia gini ya. Berniat masa nak berwuduk wajib. Ya. Saya nak pergi ke situ ni. Okey. Berniat ketika berwuduk wajib. Yang sunat tu lafaz. Lafaz tu pula banyak sirah, banyak uslub. Contohnya macam saya sebut, nawaitu al-wudu'a lis-salah. Sahaja aku berwuduk untuk solat. Masa ambil air, kena kat muka dalam hati, sahaja aku berwuduk untuk solat. Boleh ke? Ataupun sahaja aku berwuduk. Ataupun sahaja aku mengangkat hadas kecil. Ataupun sahaja aku mengangkat hadas. Ataupun sahaja aku berwuduk untuk tawaf. Sahaja aku berwuduk untuk sentuh Quran. Jadi bukan mesti hak tu lah. Kita nak tukar dengan sahaja aku berwuduk untuk apa? Sentuh Quran. Boleh juga. Nawaitul wuduk lis-salah atau li qiraatil Quran, li mashil mushaf, untuk sentuh mushaf. Tak ada masalah. Ala kulli hal, sebut tu lafaz tu sunat. Dalam hati tu wajib. Allah a'lam. Boleh? Dia hadas ni, bila kita ketuk, faham tak? Bila kita ketuk, maka pada badan kita ada hadas. Pada muka, pada tangan, pada kepala, pada kaki. Dan hadas tu bila kita berwuduk sahaja. Sama ada kita niat sahaja berwuduk untuk solat. Kita berwuduk. Bila wuduk, hadas tu terangkat. Bila terangkat dan terangkat semua sekali dah. Bila terangkat semua sekali, nak buat apa-apa ikut mu. Walaupun niat tadi untuk solat. Walaupun niat tadi untuk sentuh Quran. Boleh? Yang tak bolehlah niat sahaja aku berwuduk. Ni kalau kita berhadas lah. Kalau kita berhadas, kita niat sahaja aku berwuduk. Nawaitu taharah. Nawaitu taharah kan nawaitu wuduk. Nawaitu taharah lah. Nawaitu wuduk ni cerita lain sikit. Mana ayat dia? Nawaitu wuduk. Kalau nawaitul wuduk ni baik, tak ada masalah apa. Mana boleh boleh niat nawaitul wuduk lis-salah, kita nak buat untuk benda lain pun boleh. Maknanya wuduk tu kita nak buat untuk sentuh Quran, boleh, untuk tawaf boleh. Sebab hadas tu bila dah terangkat, dia terangkat terus semua sekali. Walaupun kita sebut tu untuk satu perkara. Allah a'lam. Ada soalan lain? Ada. Tiga. Sapu kepala dan seluruh anggota 3 kali. Sunatnya begitulah. Boleh? Allah a'lam. Seingat saya jadi mustakmal dah. Seingat saya kena tengok balik masalah tu. Seingat saya mustakmal sebab dah terpisah daripada badan. Wuduk dia pun pisahkan. Jadi air yang dekat tangan tu dah jadi mustakmal sebab dah terpisah dari muka. Tu seingat saya begitulah. Sebab kaedahnya ialah
syarat untuk jadi air mustakmal mesti terpisah daripada badan, dan benda tu dah terpisah lah. Dah terpisah. Jadi macamnya wudu habiskan muka, habiskan selesai. Lepas bawa tangan. Sebab dia dah terpisah daripada anggota tu. Air tu kat tangan kita, kita tak sini. Jadi selagi mana duduk kat tangan kita, dia tak jadi mustakmal. Boleh ya basuh. Tapi bila dah terpisah, air kat sini ni yang ada kat tangan ni, bila dah terpisah daripada tangan asal yang nak dibasuh, dia mustakmal lah. Dia tak boleh sambung, kena ambil air lain. Tapi kita tengok nanti takut ada pandangan-pandangan lebih mudah, sebab benda ni kerap berlaku. Jadi kita tengoklah jalan keluar kalau ada, insya-Allah. Wallahualam. InsyaAllah bertemu lagi pada siri akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.